Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita akan sambung perbincangan kita. Kita dah go through pengenalan, kita dah go through 4 persediaan hati. Okay, kita dah tahu langkah pertama iaitu untuk memperbaiki niat akhlak kita dan juga nak jadi akhlak yang punya akhlak yang baik. Doanya adalah kita dengan mempunyai hati yang bersih, dan dengan hati yang bersih itu niat kita suci murni dan mampu menyerap keberkatan di tanah suci. Dan bila kita baca hari itu, saya rasa macam video lepas tu terputus sikit. Jadi saya nak sambung yang bermaksud Ya Allah, curahkanlah hidayahmu. Iaitu kita minta Allah supaya memberikan kita hidayah kepadaku agar kita dapat melaksanakan amal perbuatan, sebab kita tak mampu. Allah sahaja yang memberikan kita kekuatan untuk kita lakukan perbuatan tersebut. Kalau kita tak kalau Allah tak bagi keizinan, kita tak dapat buat pun perbuatan kebaikan tersebut. Maka dan serta perilaku yang baik. Tiada yang memberi petunjuk ke arah itu melainkan engkau. Maknanya kita ni sentiasa kena rendah diri. Bila kita ada ayat kat belakang ni la yahdi li ahsaniha illa anta, ni maknanya kita macam rendah diri. Ya Allah, kita kita bila kita rendah diri ni, Allah dia lihat. Lagi senang Allah nak lihat kita. Lagi senang Allah nak berikan apa yang kita nak. Jadi bahagian pertama ni kita minta apa yang kita nak. Bahagian kedua ni kita memuji Allah, kita rendah hati bahawa kita ni tak ada apa-apa melainkan Allah. Dan ini ayat doa yang Nabi SAW baca daripada hadis riwayat Muslim. So cara Rasulullah SAW berdoa itu adalah cara yang sepatutnya kita buat. Dan ini perlu menjadi amalan kita sebelum kita menunaikan umrah ataupun haji, kerana kita ingin berubah. Kita ingin berubah kepada kebaikan. Jadi sebelum kita tempah tiket, sebelum kita terdetik niat nak pergi tu, tengok balik. Apa sebenarnya harapan kita? Apakah transformasi yang kita nak? Apakah perkara yang kita susah nak lepaskan, kita minta Allah bantu kita lepaskan, dan sampai sana insya-Allah Allah akan berikan. Dan bagaimana kita mendapat hati yang redha. Dan semua itu menjadi satu package untuk menjadi akhlak yang baik, akhlak kehambaan yang Allah nak daripada kita. Dan itu langkah pertama ataupun doa yang pertama untuk kita menjadi lebih tenang lah. Okey, baik. Yang kedua adalah doa mengenai rezeki. Jadi untuk menjadi jiwa yang tenang, kita perlu melepaskan kerisauan tentang rezeki. Besok siapa nak makan, besok nak buat apa. Bukan bermaksud kita lepas tangan, tak. Bukan melepas tangan. Tapi kurangkan rasa risau. Jadi ramai sebenarnya bila dia pergi dia nak buat umrah ni, dia rasa ramai yang rugilah sebab ada kalanya kita boleh belanja benda tanpa kita fikir dua tiga kali. Kan? Kita scroll, kita boleh tanpa fikir besok nak makan apa, tak ada. Dekat bank ada duit lah. So, beli. Kumpulkan semua benda yang kita beli, junk, all those junk things yang kita rasa murah, $2. Kumpulkan semua, dia mungkin jadi 2,000 sepanjang hayat kita. Mungkin menjadi 5,000. So, tapi kita still boleh survive, Alhamdulillah. Kan? Jadi, ada kalanya kita terlalu memikirkan tentang rezeki sampai kita lupa yang datangkan rezeki itu adalah Allah SWT dengan keihsanan Allah. Yang datangkan rezeki itu adalah keihsanan Allah SWT. Dan yang memberkati rezeki itu adalah Allah. Kadang-kadang bukan secara logika kita, bukan secara minda kita. Kita tengok apa yang kita adalah dalam 1,000 tinggal, for example, 2,000 mak besok nak belanja, bayar duit sewa dan sebagainya, bayar bil, tak cukup lah ni, tak payahlah. Jadi memang tak perlu makan luar kan, boleh save kat mana. But serahkan pada Allah, itu yang pertama. Jadi dengan doa ini, agar apa? Agar kita ketahui rezeki bukan sekadar duit material, bukan sekadar number dekat bank, tetapi ia juga adalah bagaimana rezeki tersebut membuatkan mengenai kesihatan,
kesihatan, usia, kan, keberkatan. Dan juga kalau kita tengok balik kan, kita rasa rezeki ni dia bergantung kepada cara kita tengok orang lain. Orang lain ada benda tu, maknanya kita tak ada, kita miskin. Kita kurang. Kan? Ada orang ada ni, kita tak ada, kita kurang. Sifat perbandingan itu yang buatkan hati kita tak tenang. Itu yang kita nak kena lepaskan. Dan juga yalah perkara lain lah. So insyaAllah kita akan tengok doanya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa ini daripada ayat Quran. Surah Asy-Syura ayat yang ke-19. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Yang bermaksud Allah yang maha lembut. Kita puji Allah dulu. Allah ni maha lembut. Kita puji Allah. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Sesungguhnya dalam Quran, Allah mengatakan kepada kita yang Allah ni maha lembut. Allah bukan yang seperti kita sangkakan. Ya, ada juga, tetapi kebanyakan kelembutan tu lebih banyak daripada dia punya kekasaran. Jadi kita puji dulu. Dia yang memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Jadi itulah kita kena sentiasa yakin Allah maha memberi rezeki. Kita yakin Allah memberi rezeki, kita puji Allah. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Dan dengan harapan doa ini kita baca, kita amalkan, kita serahkan urusan. Bila kita pergi umrah, kita serahkan. Kita serahkan apa yang berlaku kat rumah ni, keluarga kita pada Allah. Tapi kita buat perancangan. Bukan kita serahkan bulat-bulat. Maknanya kita buat wasiat. Kita buat simpanan. Kita kasih, okey ni apa-apa jadi. Dia ayah. Apa-apa call. Apa-apa contact dia ni. Kita buat perancangan. Nabi tak pernah lepaskan bulat-bulat. Nabi pergi, dia mesti buat. That's why wasiat itu adalah sunnah. Jadi, buat perancangan. Tetapi buat perancangan dan bertanggungjawab. Dan serahkan pada Allah. Jangan terlalu fikir sangat. Jadi itulah yang kedua, supaya jiwa kita tenang mengenai dengan rezeki. Dan insyaAllah yang ketiga, kita nak cerita pasal doa memohon keampunan Allah SWT.